Selamat datang ke Come Study with me, Elder Bro. Hari ini kita memulakan ulangan fasal 10 hingga 12, di mana Tuhan memulihkan identiti perjanjian Israel dan memanggil mereka kepada ketaatan yang lahir daripada hati yang mengasihinya. Selepas dosa anak lembu emas, Musa diperintahkan untuk memahat 2 loh batu yang baru, dan Tuhan sendiri menulis semula firman perjanjian itu. Rahmat mengikuti pertobatan. Perjanjian tidak dibatalkan, ia diperbaharui. Tabut disediakan untuk menyimpan kesaksian itu, dan suku Lewi dipisahkan untuk memikulnya, berdiri di hadapan Tuhan, dan memberkati dalam namanya. Penyembahan mesti berakar pada wahyu yang tertulis, bukan pada emosi atau tekanan manusia. Musa mengingatkan bahawa Tuhan mendengar syafaat dan tidak membinasakan mereka. Pengampunan tidak menamatkan perjalanan, ia mendorong mereka bergerak maju. Mereka mesti bangkit dan memiliki janji Tuhan, kerana kehidupan perjanjian sentiasa berjalan ke hadapan. Kemudian datang soalan yang mendalam, apakah yang Tuhan tuntut daripadamu? Takut akan Tuhan, berjalan dalam segala jalannya, mengasihi Dia, melayani dengan segenap hati dan jiwa, dan memelihara perintahnya untuk kebaikanmu. Ketaatan bukan beban yang kaku, ia adalah kesetiaan yang lahir daripada kasih dan rasa syukur. Sunatlah hatimu dan jangan lagi bertegang tengkuk. Tuhan yang memiliki langit dan bumi memilih untuk mengasihi, menegakkan keadilan, dan membela anak yatim, balu, serta orang asing dengan memberi mereka makanan dan pakaian. Kekudusan perjanjian mesti mencerminkan belas kasihan ilahi. Penyembahan tanpa belas kasihan bukanlah kekudusan sejati. Hati yang dilembutkan ialah tanda sebenar kepunyaan perjanjian. Sebagai murid moden, kita memperbaharui perjanjian melalui tata cara kudus dan membiarkan Roh Kudus menulis hukum Tuhan dalam hati kita. Kita bangkit selepas kelemahan, menunjukkan belas kasihan seperti yang telah kita terima, dan hidup dengan integriti di hadapannya. Musa juga bersaksi bahawa Tuhan adalah Allah segala Allah, besar dan perkasa, tidak memihak dan tidak menerima rasuah. Keagungannya tidak menjauhkannya, ia menjadikan keadilannya murni. Oleh itu umat dipanggil untuk mengasihi orang asing kerana mereka pernah menjadi orang asing di Mesir, serta untuk takut akan Tuhan, melayani Dia, dan berpegang teguh kepadanya. Dialah pujian mereka dan sumber hidup mereka. Identiti yang dipulihkan ini menyediakan jalan bagi seruan dalam fasal berikutnya untuk mengingati dan menyembah menurut ketetapan Tuhan. Kini dalam fasal 11, Musa menyeru Israel untuk mengingati apa yang telah mereka lihat dengan mata sendiri, tangan Tuhan yang perkasa di Mesir, tanda dan mujizat terhadap Firaun, pembebasan melalui laut, dan pemeliharaan sepanjang perjalanan di padang gurun. Mereka juga menyaksikan akibat pemberontakan dan keadilan Tuhan yang tegas tetapi adil. Kesetiaan perjanjian bukanlah teori kosong, ia dibina atas pengalaman nyata bersama Tuhan yang hidup dan setia. Oleh sebab Tuhan telah bertindak dan menebus mereka, mereka diperintahkan untuk mengasihi Dia serta memelihara segala ketetapan dan perintahnya sentiasa. Tanah yang akan mereka warisi tidak seperti Mesir yang bergantung pada usaha pengairan manusia. Tanah perjanjian menerima hujan dari langit dan diperhatikan Tuhan dari awal hingga akhir tahun. Keberkatan mereka tidak hanya bergantung pada kerja keras, tetapi pada hubungan mereka dengan syurga. Jika mereka sungguh-sungguh mendengar dan melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, hujan akan turun pada musimnya, hasil akan bertambah, dan keamanan akan menetap. Namun jika hati berpaling, langit boleh tertutup dan tanah menjadi kering. Perjanjian membawa berkat dan juga amaran kerana kasih menghormati pilihan dan akibatnya. Arah hati menentukan sama ada langit terbuka atau tertutup. Oleh itu firman Tuhan harus disimpan dalam hati dan jiwa, diikat pada tangan, diletakkan di antara mata, diajarkan dengan tekun kepada anak-anak, dibicarakan di rumah dan dalam perjalanan, serta ditulis pada pintu dan gerbang. Kebenaran perjanjian mesti membentuk kehidupan keluarga dan irama harian umat Tuhan. Sebagai murid pada zaman ini, kita juga bergantung pada hujan rohani. Roh Kudus menyuburkan iman, melembutkan hati, dan membuat janji Tuhan berbuah pada waktunya. Apabila kita taat, pertumbuhan berlaku,
apabila kita menjauh, kekeringan rohani menyusul tanpa disedari. Musa mengumumkan bahawa berkat dan kutuk diletakkan di hadapan mereka ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan. Jalan kehidupan dan jalan kemerosotan berdiri bersebelahan. Tuhan tidak memaksa kesetiaan, Dia mengundang dan menetapkan akibat yang nyata terhadap pilihan manusia. Kristus menggenapi pengharapan ini. Dia adalah air hidup yang membuka langit melalui rahmat penebusannya. Dalam Dia, pertobatan memulihkan hujan, kesetiaan memulihkan kekuatan, dan hati yang keras boleh dilembutkan kembali. Pilihlah kasih. Pilihlah kesetiaan. Hiduplah di bawah langit yang terbuka oleh anugerah Tuhan. Dalam pasal 12, Tuhan mengarahkan Israel supaya memurnikan penyembahan mereka sepenuhnya apabila mereka memasuki tanah perjanjian. Segala tempat di mana bangsa-bangsa lain menyembah ilah mereka, di gunung tinggi, di bukit, dan di bawah setiap pokok yang rendang, mesti dimusnahkan. Mezbah harus dirobohkan, tiang dihancurkan, berhala dibakar, dan patung dihapuskan. Kehidupan perjanjian tidak boleh bercampur dengan kesetiaan yang berbelah bahagi. Tuhan menuntut kesetiaan yang eksklusif dan tidak berkongsi hati dengan ilah lain. Umat tidak boleh meniru cara penyembahan bangsa sekeliling. Sebaliknya, mereka harus mencari tempat yang dipilih Tuhan untuk meletakkan namanya di sana. Penyembahan bukan ciptaan manusia, ia ditetapkan oleh wahyu ilahi. Di tempat yang ditentukan itu mereka harus membawa korban, persembahan, persepuluhan, nazar, dan pemberian sukarela, lalu bersukacita di hadapan Tuhan bersama keluarga dan orang Lewi dalam kota mereka. Kekudusan dan sukacita berjalan seiring dalam perjanjian. Mereka diperingatkan agar tidak melakukan apa yang benar menurut pandangan sendiri. Kehendak pribadi tidak boleh menentukan tata cara yang kudus. Ketaatan melindungi hati daripada kompromi perlahan yang akhirnya merosakkan iman. Rasa ingin tahu terhadap amalan bangsa lain boleh membawa kepada penyelewengan. Apa yang diperintahkan Tuhan tidak boleh ditambah atau dikurangkan. Mereka dibenarkan memakan daging dalam kota mereka menurut berkat yang diterima, tetapi darah tidak boleh dimakan kerana darah ialah nyawa. Menghormati kehidupan mencerminkan penghormatan kepada pemberi kehidupan. Perbezaan antara yang kudus dan yang biasa menunjukkan bahawa kehidupan perjanjian meresapi kebiasaan harian, bukan hanya upacara suci. Orang Lewi tidak boleh diabaikan kerana mereka tidak memiliki bahagian tanah. Kemurahan hati menyokong pelayanan yang suci. Penyembahan di tempat pilihan Tuhan menjaga kesatuan doktrin dan identiti umat, serta mencegah perpecahan rohani. Tuhan membentuk umat melalui ketaatan yang teratur, bukan kreativiti yang sembarangan dalam perkara kudus. Bagi murid zaman ini, pasal ini menyeru kita meruntuhkan tempat tinggi dalam hidup, pengaruh, kebiasaan, atau kesetiaan yang bersaing dengan Kristus. Penyembahan sejati berpusat pada apa yang Tuhan nyatakan, bukan pada budaya yang berubah. Kita berkumpul di tempat yang ditetapkan, mengambil bahagian dalam tata cara yang diperintahkan, dan bersukacita dalam komuniti perjanjian. Kristus menggenapi gambaran tempat pilihan itu. Dalam Dia nama Tuhan tinggal di tengah kita, dan melalui pengorbanannya penyembahan disucikan serta jalan kepada Bapa dibuka. Kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepadanya membawa kebebasan dan kehidupan. Runtuhkan mezbah palsu. Carilah hadiratnya. Sembahlah menurut perintahnya, dan hidup akan berkembang di bawah namanya yang kudus.